Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah ya, pada kali ini kita akan lihat pula mengenai langkah demi langkah penganjuran program yang mana kita akan memfokuskan kepada pelaksanaan. Okey, iaitu pada peringkat pelaksanaan. Baik. Sebenarnya ya, peringkat penting yang menentukan keberhasilan sesuatu aktiviti ya selepas melalui proses perancangan yang teliti ya. Jadi pelaksanaan ini ialah peringkat yang paling penting ya. Pada pertama kalinya, peringkat awalnya kita merancang ya, kita merancang, kemudian kita pergi kepada peringkat persediaan, dan inilah ya, pada peringkat pelaksanaan ini, inilah bagaimana apa yang dirancang ini akan dilaksanakan. Jadi segala strategi, persediaan dan tanggungjawab yang telah dirancang itu ya akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh jawatan kuasa penganjur ya, mengikut jadual dan peranan masing-masing ya. Jadi peringkat pelaksanaan ini ya merangkumi pengurusan peserta ya, penyelarasan teknikal, pengendalian majlis, dokumentasi serta pemantauan keseluruhan program di lapangan. Okey. Baik ya, pada peringkat pelaksanaan ini, adakah anda telah bersedia? Jom. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah peranan pelan lantai dalam penganjuran program, atau mungkin kita biasa dengar dengan istilah pengurus lantai, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah floor manager. Apakah peranan floor manager ini, ataupun apakah peranan pengurus lantai ini? Ya, jadi banyak ya peranan yang penting ya. Yang pertama, dari segi panduan susun atur ruang. Ya, jadi floor manager ini kena memastikan, kena tunjuk di manakah kedudukan pentas, kerusi, meja, laluan masuk dan keluar, ataupun ada booth ke dan ruangan untuk peserta. Ini bertujuan memastikan ruang yang digunakan itu secara maksimal dan teratur. Seterusnya, ya, memudahkan pergerakan dan aliran trafik. Ya, jadi floor manager ini perlu bantu dari segi kawalan ya, aliran keluar masuk tetamu, peserta dan penonton ya, supaya keadaan tidak menjadi sesak. Dan menentukan juga ya laluan khas untuk VIP, pelajar dan petugas teknikal. Rujukan untuk AJK Dewan dan Teknikal ya, di mana floor manager ini perlu menunjukkan ya di mana nak letakkan PA assistant, projector ya. Ya, sekiranya projector itu adalah projector yang bersifat mudah alih, pencahayaan dan latar. Ini bertujuan mengelakkan kekeliruan ya semasa penyediaan tempat dan pemasangan peralatan. Seterusnya, panduan untuk protokol dan penyambut tetamu. Ya, kena tentukan di mana tempat duduk VIP ataupun VVIP ya jika ada tetamu khas dan urus setia. Ya, jika untuk tempat juri di mana tempatnya, peserta di mana, dan para penonton di mana. Ya, tujuannya apa? Supaya penyambut tetamu terutamanya dapat mengiring dan menempatkan tetamu dengan cepat. Jadi keadaan akan nampak lebih teratur. Begitu juga floor manager menjadi rujukan untuk dokumentasi dan media ya, jika adalah media ya. Okey, menentukan posisi jurugambar, di mana sepatutnya jurugambar berada, ataupun videografer dan tempat kamera ya, supaya ia tidak mengganggu pandangan penonton ya yang nak menyaksikan program tersebut, dan memastikan sudut rakaman utama itu sesuai untuk rakaman atau dokumentasi rasmi.
selanjutnya, kefahaman bersama semua AJK. Ya. Kerana ia menjadi rujukan bersama supaya nanti apa yang flow manager tentukan ini ia dapat menjadi satu rujukan bersama supaya semua ahli jawatan kuasa tahu posisi ataupun peranan ataupun tanggungjawab mereka di lokasi masing-masing, ya. Dan setiap AJK ini peranannya adalah berbeza. Dan apa tujuannya? Supaya tidak berlaku kekeliruan pada hari program sebenar. Okey, dan yang terakhir iaitu membantu dalam latihan ataupun yang kita sebut sebagai rehearsal, ya. Maksudnya latihan sebelum program sebenar, ya. Iaitu gunakan semasa run through ataupun latihan penuh supaya peserta dan AJK tahu pergerakan masuk, keluar, tempat berdiri dan laluan. Baik. Selesai, ya, tentang peranan flow manager. Okay. Kita nak lihat pula apakah senarai semak tugasan AJK semasa pelaksanaan, ya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, setiap AJK mempunyai peranan yang berbeza-beza. Jadi sangat penting untuk setiap AJK ini mempunyai senarai semak. Jadi yang dipaparkan ini adalah sebahagian contoh yang kebiasaannya berlaku ataupun wujud semasa penganjuran program. Yang pertama iaitu AJK multimedia dan dokumentari, ya. Ataupun kesalahan teknikal di situ, AJK multimedia dan dokumentasi, ya. Jadi tugasnya kebiasaannya beginilah, ya, ada tayangan montaj semasa pelaksanaan, gimik perasmian, slide majlis penutup dan mungkin juga poster program digital. Okey, seterusnya AJK technical. Yang biasanya AJK technical ini mengendalikan PA system semasa festival berlaku ataupun semasa program itu berlangsung. Ya, ini kalaulah ia bersifat rasmi, jadi kebiasaannya ada lagu negaraku, lagu negeri, ya. Dan juga mesti ada bacaan doa lah, ya. Dan juga berapa mikrofon yang disediakan oleh AJK. Itu mesti dipastikan, ya. Dipastikan dan dilaksanakan semasa program berlangsung. Seterusnya AJK pertandingan, ya. Jadi AJK pertandingan ini biasanya dah diberitahu apakah alatan peserta, ya. Kemudian borang hakim dan keperluan, terutamanya pen lah, ya, semasa penjurian, ya. Kemudian mengutip borang markah dan mengira jumlah kutipan markah. Seterusnya AJK hadiah, ya. Ya, masa pelaksanaan kebiasaannya hadiah telah disusun, ya, mengikut urutan dalam teks pengacara majlis dan dilabelkan. Okey, ini tempat keberapa, mesti dilabelkan, ya. Kemudian begitu juga cenderahati kepada hakim dan juga VIP. Ya, penetapan jumlah kena adalah, ya. Kemudian bertugas masa penyampaian, ya. Penyampaian hadiah untuk peserta dan juga cenderahati untuk para hakim serta VIP. Ini kebiasaannya. Okey, seterusnya AJK pendaftaran peserta. Mesti ada borang, ya. Borang untuk mudah perlu ada ikut kumpulan. Okey. Kemudian untuk contoh kalau ini merupakan penganjuran peringkat akhir, mesti ada yang lebih khusus lah, ya. Borang untuk peserta akhir contohnya. Kemudian mungkin bagaimana persembahan itu dibuat, contohnya cabutan undi, itu berasaskan kreativiti masing-masing dan biasanya dilakukan di bahagian pendaftaran peserta, yang mana AJK pendaftaran peserta itu terlibat dalam proses tersebut. Dan begitu juga untuk penonton yang hadir, kita ambil kehadirannya, mesti ada borang yang khusus, mungkin digital, Google Form, ya, dan sebagainya. Okey, seterusnya kita
lihat pula AJK jamuan makan ya, sekiranya ya program itu melibatkan ada jamuan makan, jadi kena pastikan jamuan makan untuk berapa orang ya. Jadi masa pelaksanaan itu apa tugas jamuan makan? Ya, mestilah mengagihkan makanan peserta. Ya. Okey, terpulang ya untuk waktu sesi apa? Contohnya untuk pagi atau petang ya. Ini contoh saja. Dan airnya bagaimana? Dan sekiranya ada untuk VIP dan juri, biasanya makanan dihidang. Jadi tentukan siapa pada pelaksanaan itu, siapa yang akan melayan ya, para dijemputan dan juri. Ya. Seterusnya ialah AJK sijil dan brosur. Ya, sijil, ya pastikan sijil itu untuk kumpulan lah ya. Jika ia melibatkan peringkat akhir, kebiasaannya untuk johan, naik johan dan tempat yang ketiga. Ya, kemudian brosur ya secara fizikal perlu diberikan kepada VIP. Ya, kemudian boleh kongsikan link flipbook juga pada masa berlangsungnya aktiviti tersebut ataupun program tersebut, dan kongsikan juga QR code brosur dan ditampalkan di meja pendaftaran. Yang ini terkait dengan tugas AJK sijil dan brosur. Okey, seterusnya ialah AJK pengurusan dewan ya. Okey, jadi tempat duduk juri hakim ya, tempat VIP perlulah dilabelkan, pastikan di mana kedudukannya. Ya, kemudian air mineral, kudapan ringan disediakan untuk hakim dan juga okey. Dan akhir sekali paparan latar ya, yang biasanya sebelum ini kita kata banner, tapi mungkin juga untuk menjimatkan kos kita boleh buat banner atau latar itu secara digital ya. Jadi ini biasanya skop ini dibawa AJK pengurusan dewan ya. Seterusnya AJK kios foto. Ya, ini biasanya sekiranya ya dalam program tersebut ada disediakan tempat bergambar atau yang kita sebutkan sebagai kios foto, ya pastikan ada AJK yang bertugas ya. Yang mana AJK tersebut pada masa pelaksanaan, pada masa program itu mesti urus giliran menggambar sekiranya ramai ya, supaya keadaan tidak nampak berterabur ataupun tidak kemas ya. Urus ya, jika ramai mungkin boleh sediakan juga number ke ya, macam konsep di klinik mungkinlah ya. Itu bergantung kepada kreativiti masing-masing lah ya. Kemudian pastikan ya setiap kali kios digunakan, pastikan kekemasannya ya. Ya, sebab itu adalah kita kata value ataupun nilai bagi sesuatu kios foto. Sudah pastilah yang nak bergambar itu nak nampak latarnya cantik, kemas ya. Sebab ia akan menjadi suatu nostalgia pada masa akan datang lah ya. Dan juga AJK memantau ya adab pengunjung semasa bergambar. Mungkin juga AJK kos foto boleh menambah lagi ya beberapa bahan ya untuk bergambar, contohnya alat untuk dipegang yang ada kata-kata ya, kata-kata yang kreatif ya, yang boleh apa kita kata menarik perhatian pengunjung ya. Okey. Dan sekiranya ya untuk bahagian kios foto ini memerlukan mungkin sedikit suntikan keuangan, sila maklumkan kepada bendahari ya. Baik, kita pergi pula kepada AJK pengacaraan majlis ya. Jadi seorang juruacara ini mestilah mengetahui semua selok-belok untuk hari tersebut ya, bagaimana program itu berlangsung. Jadi tag pengacaraan telah tersedia, pastikan ia betul sebagaimana yang diatur ya. Okey, dan bersedia ya, juruacara ini perlu bersedia dengan pengumuman ad hoc dan program. Pastikan program mengikut tentatif ya. Dan ini sebenarnya untuk AJK pengacaraan majlis ini ia sangat berhubung rapat dengan floor manager ya. Jadi untuk pengacaraan majlis kebiasaannya juruacara itu melebihi seorang lah, mungkin dua, ataupun boleh mungkin apabila sesi bertukar mungkin boleh tukar juruacara yang lain ya. Ini
bagi mengelakkan juruacara ya penat ya, maksudnya kita mungkin boleh guna cara yang lain supaya masing-masing dapat meminimumkan ya kepenatan ya. Baik. AJK fotografi dan pemantauan ya. AJK fotografi ya, mengambil gambar ya, bertanggungjawab mengambil gambar sepanjang program ya. Dan sekiranya merasakan perlu untuk dirakam video, boleh berbuat demikianlah ya. Dan sebahagian daripada ahli tersebut ya boleh mula membuat draft laporan untuk dihantar selepas program ya, yang kita sebut sebagai satu page report sajalah, satu muka report saja yang mengandungi maklumat tentang program, jumlah yang terlibat ya, mesti ada tarikh, masa ya, dan seterusnya gambar-gambar yang menceritakan apa yang berlaku ya, dalam bentuk yang sangat ringkas tetapi padat. Okey, AJK kad jemputan. Okey, baik. Untuk AJK ini sebenarnya tugasan itu telah dibuat sebelum pelaksanaan program ya. Jadi semasa pelaksanaan program, tugas AJK jemputan itu telah selesai. Tetapi mungkin juga ya, untuk suatu keadaan tertentu, AJK kad jemputan ini semasa pelaksanaan akan bertukar menjadi AJK tugas-tugas khas ya. Jadi apa-apa isu ataupun tugasan yang muncul secara tiba-tiba, jadi akan ambil peranan ini ialah AJK kad jemputan. Okey, dan yang terakhir ya, yang sangat penting ialah AJK kebersihan ya. Sebenarnya AJK kebersihan ini ya, sebelum itu pun telah bersedialah ya dari segi pemantauan kebersihan ya. Jadi semasa pelaksanaan program, mereka juga antara AJK yang agak penting ya dari segi memastikan kebersihan di tempat program tersebut ya, yang mana pastikan kuantiti plastik sampah itu mencukupi ya. Jika telah penuh, pastikan plastik itu ditukar ya dengan segera ya. Ini bagi mengelakkan daripada ketidakselesaan semasa program berlaku. Dan mungkin juga AJK kebersihan ini ia akan bekerjasama juga dengan AJK jamuan. Ya. Dengan AJK jamuan ya. Okey. Semasa penganjuran program, persoalan yang paling penting ialah siapakah bakal menggegar pentas juara ya. Jadi sebenarnya semasa penganjuran program, ia adalah satu aktiviti ataupun kemuncak bagi sesuatu program yang dirancangkan. Jadi pastikan ya senarai semak ini dibuat dan pastikan yang sebelum pelaksanaan ini, iaitu senarai semak ya. Senarai semak tugasan pada peringkat persediaan ya, boleh rujuk semula pada penganjuran program bahagian 1 ya, di mana memaparkan apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh setiap ahli jawatan kuasa. Jadi semasa pelaksanaan ini pastikan semua dalam keadaan bersedia, dan dengan ini ya akan program ataupun para AJK yang bertugas akan merasa lebih teruja ya untuk mengikuti ya, walaupun pada masa yang sama turut menjalankan peranan masing-masing dan turut sama untuk mengetahui siapakah yang bakal menggegar pentas juara ya pada program tersebut. Jadi nantikan untuk yang seterusnya. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan ya penganjuran program yang akan dilaksanakan akan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif program. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like di channel Muallimah Wan. Bye-bye.